Kena faham elok benda ni nah. Siapa yang nak pergi haji, dia daftar dengan tabung haji, kemudian dia daftar juga dengan PJH untuk nak cepatkan rayuan dia, untuk nak upgrade package dia nak pergi dengan PJH. Kemudian dia dapat panggilan daripada tabung haji. Ingat, kalau dapat panggilan daripada tabung haji selepas daftar PJH, maksudnya haji tu kena pergi dengan PJH tu. Sebab rayuan still kena buat. Nak pergi haji ni, rayuan kena buat dengan tabung haji, dan dengan PJH pun kena daftar. Jadi saya sebut benda ni sebab apa? Takut ada situasi di mana jemaah ni bila dia daftar dengan PJH dah submit nama dia, tiba-tiba dia kata dia dapat dengan muassasah, dia cancel PJH tu. Apa berlaku? Bila dia cancel PJH tu akan release dia punya nama. Dengan muassasah dia tak boleh pergi, dengan PJH pun dia tak boleh pergi. Jadi kena faham benda ni. Kalau nak pergi dengan muassasah, nak buat rayuan dengan muassasah, buat rayuan dengan muassasah dah, tak payah daftar PJH. Tapi kalau siapa nak buat rayuan dan nak pergi dengan PJH, rayuan dengan tabung haji still kena buat, dan dia kena daftar PJH. Nanti PJH dia akan submit juga nama daripada dia punya site. Jadi hati-hati. Kadang-kadang benda ni nampak simple, tiba-tiba nama naik, dia pergi tolak PJH, bermaksud dia pergi tolak dia punya panggilan haji tu. Hati-hati. Harap menjawab, harap bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share video ni.